Benua yang ditelan bumi sejak ribuan tahun dulu. Bukan di Eropah, bukan di Afrika, bukan juga di Amerika. Tapi di bawah kaki kita hari ini, iaitu benua Sundaland. Benua Asia Tenggara dulu dipanggil benua Sundaland atau benua Tanah Sunda. Nama yang dicipta pada tahun 1919 oleh Gustav Adolf, seorang ahli geologi dari Hindia Belanda yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Ini adalah 5 fakta menarik Sundaland. Nombor 1, dalam satu tanah. Sundaland merujuk kepada kawasan daratan purba yang wujud semasa zaman ais terakhir, meliputi semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Borneo, Jawa dan kawasan sekitarnya. Masa paras laut lebih rendah, kawasan ini bersambung sebagai satu daratan besar yang sekarang sebahagian tenggelam di bawah Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Nombor 2, keluasan hampir separuh Australia. Sundaland ada keluasan sekitar 1.8 juta kilometer persegi, hampir separuh daripada keluasan Australia. Luas daratan ini telah turun naik secara signifikan selama 2 juta tahun terakhir disebabkan pemanasan global sehingga ais kutub cair dan paras laut mula naik. Nombor 3, tenggelam akibat kenaikan paras laut. Sekitar 18,000 hingga 12,000 tahun lalu, pemanasan global menyebabkan ais kutub cair, air laut naik dan kawasan rendah tenggelam. Kenaikan ini tenggelamkan kawasan rendah di Sundaland. Akhirnya, daratan besar tu pecah menjadi pulau-pulau macam Borneo, Sumatera dan Jawa. Jadi, yang tinggal hari ini semuanya kawasan tinggi. Nombor 4, kaya dengan flora dan fauna unik. Sundaland merupakan salah satu kawasan biodiversiti terkaya di dunia, menjadi habitat kepada spesies ikonik seperti orangutan, harimau, gajah, badak dan komodo. Kepelbagaian ini menjadikan Sundaland sebagai hotspot biodiversiti global. Nombor 5, lebuh raya manusia purba. Sundaland dipercayai sebagai salah satu laluan utama penghijraan sekitar 60,000 tahun yang lalu. Dari sini mereka menyebar ke Asia, Australia dan juga Eropah. Jadi, Sundaland bukan sekadar kisah geologi, tapi dia juga kunci kepada sejarah Asia Tenggara dan manusia purba. Dari kawasan daratan, biodiversiti yang power sampai jadi laut. Dapat something?